Salam sejahtera doktor, kami dari kumpulan 2 dan telah melaksanakan kajian tentang soalan nomor 1, yaitu mengkaji tentang sistem bunyi dalam dialek Melayu Sarawak. Kajian kami ini lebih kepada sistem bunyi vokal, konsonan, diftong, dan monoftong. Penjelasan tentang kajian ini akan lebih diterangkan oleh ahli kumpulan kami di slide selanjutnya. Sistem bunyi dalam vokal dialek Sarawak DMS terdiri daripada 8 fonem vokal, iaitu A, E, I, O, U dan seterusnya. Vokal-vokal ini dibahagikan kepada dua kategori, iaitu vokal asli seperti A, I, O, U serta vokal sekunder. Hasilan bunyi vokal ini bergantung pada kedudukan lidah dan keadaan bibir. Contohnya dalam dialek Melayu Sarawak, perkataan mengajar bermaksud mengajar, perkataan gagal bermaksud sibuk, perkataan ngelayo bermaksud merayau. Dan ini menunjukkan keunikan dialek Melayu Sarawak itu. Perkataan mengajar mengandungi vokal A dan E yang merupakan vokal terbuka. Vokal ini menghasilkan sebutan yang jelas dan lantang, sekaligus mengekalkan keaslian kata dasar ajar. Selain itu, perkataan nyapu terdiri daripada vokal A dan U. Gabungan vokal ini memberikan kesan bunyi yang bertenaga dan semula jadi dalam pertuturan harian masyarakat Sarawak. Seterusnya, perkataan gago pula mengandungi vokal A dan O. Kehadiran vokal O akhir perkataan menciptakan kesan sebutan yang lebih lembut berbanding vokal sempit yang lazimnya lebih tajam. Dalam sistem bunyi konsonan, perkataan dialek Melayu Sarawak seperti nasi mempunyai konsonan glotal di hujung kata berbanding nasi dalam bahasa Melayu standard yang diakhiri vokal terbuka. Ini menjadikan sebutan dialek Melayu Sarawak lebih tegas dan ringkas. Contoh lain, ngacau. Dalam dialek Melayu Sarawak digugurkan konsonan M dan NG berbanding dalam bahasa Melayu standard. Ini menjadikan sebutannya lebih pendek dan mudah. Seterusnya, penggunaan bunyi konsonan bagi perkataan bulat dalam dialek Melayu Sarawak berada pada akhir kata seperti la. Berlaku perguguran di antara perkataan bulat bagi dialek Melayu Sarawak kepada tidak bagi bahasa Melayu standard. Penggunaan bunyi konsonan bagi perkataan C dalam dialek Melayu Sarawak. Perkataan C ini juga konsonannya hadir pada akhir ayat dan menyebabkan bunyi pada akhir ayat itu menjadi mudah dan singkat. Penggunaan bunyi konsonan bagi perkataan dengan beh bagi dialek Melayu Sarawak berlaku pada awal ayat seperti ngeh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penghasilan diftong dalam perkataan nerais. Perkataan nerais mengandung diftong AI, iaitu gabungan vokal A dan I yang dilafazkan bersambung sebagai satu bunyi yang pekat, menjadikan sebutannya lebih lancar dan mencerminkan ciri khas bunyi dialek Melayu Sarawak seperti dalam sebutan nerais. Perkataan yang kedua adalah kusoi. Perkataan kusoi mengandung diftong AI yang gabungan vokal O dan I yang dilafazkan sebagai satu unit bunyi kusai atau kusoi dalam dialek Melayu Sarawak. Diftong ini memperkaya variasi sebutan dan memudahkan pengenalan kata dalam komunikasi harian. Seterusnya, bagi perkataan tahu iaitu diftong AU, gabungan A vokal depan rendah dan U vokal belakang sempit. Pergerakan lidah depan ke belakang dan bibir hampar menjadi bundar. Penambahan K memperkuatkan lagi intonasi dan sesuai dengan gaya penutur dialek Melayu Sarawak. Yang kedua ialah palo iaitu bodoh. Gabungan O belakang separuh sempit dan I hadapan sempit tetapi tidak bundar. Pergerakan lidah pula belakang menjadi depan, rendah menjadi tinggi. Bibir pula separuh bundar kepada neutral. Peralihan artikulator yang mudah membolehkan ia kekal dalam dialek Melayu Sarawak. Bunyi monoftong ialah bunyi vokal tunggal yang diucapkan secara stabil tanpa perubahan dalam kedudukan mulut atau kualitas bunyi. Ia melibatkan satu posisi artikulasi yang tetap dan satu puncak kelantangan dalam satu hembusan nafas. Contohnya termasuk vokal A, E, I, O dan U. Monoftong penting dalam pembentukan suku kata kerana memberikan sebutan yang lebih jelas dan tuntas. Dalam dialek Melayu Sarawak DMS, monoftong digunakan dengan lebih ketara berbanding bahasa Melayu standard BMS. DMS menekankan vokal tunggal dan stabil, manakala BMS lebih kerap menggunakan diftong atau gabungan vokal yang menjadikan sebutan lebih panjang dan kompleks. Contoh monoftong yang pertama ialah kitab. Bunyi monoftongnya ialah I. Perkataan kitab dalam DMS menggunakan vokal monoftong I yang diucapkan dengan satu kedudukan mulut yang tetap. Ini menjadikan sebutannya lebih cepat dan lancar. Sebaliknya, awak dalam BMS menggunakan vokal A yang lebih terbuka dan melibatkan artikulasi yang sedikit lebih kompleks. Perbezaan ini menunjukkan bagaimana DMS menekankan kejelasan dan kepantasan sebutan melalui penggunaan monoftong. Contoh kedua ialah pandai. Bunyi monoftongnya ialah I. Dalam perkataan pandai, DMS menggunakan bunyi monoftong I yang diucapkan secara stabil tanpa perubahan vokal. Sementara itu, pandai dalam BMS menggunakan diftong AI yang memerlukan perubahan dalam posisi mulut dari satu vokal ke vokal lain. Ini menyebabkan sebutan pandai lebih panjang dan kompleks berbanding pandai yang lebih ringkas dan tuntas. Contoh monoftong yang terakhir ialah C dan huruf monoftongnya ialah I. Perkataan C dalam DMS menggunakan bunyi monoftong I menjadikannya lebih pendek, jelas dan mudah disebut. Dalam BMS, perkataan tidak mempunyai dua vokal
I dan E yang memanjangkan suku kata dan memerlukan lebih banyak pergerakan artikulasi. Ini menunjukkan bagaimana DMS menyederhanakan sebutan melalui penggunaan vokal tunggal yang stabil. Kesimpulannya, dialek Melayu Sarawak memiliki ciri fonologi tersendiri yang membezakannya daripada bahasa Melayu standard. Dialek Melayu Sarawak mengandungi pelbagai fono vokal, termasuk vokal asli dan sekunder, yang memudahkan kelancaran sebutan. Selain itu, perubahan dalam sebutan seperti pengguguran konsonan akhir memberikan identiti fonetik khusus kepada dialek ini. Perbezaan dalam sebutan antara DMS dan DMS mencerminkan pengaruh budaya dan geografi terhadap pertuturan masyarakat Sarawak.